kita akan banyak buat podcast borak-borak di padang bola sepak. Brother ni dia, aku perasan dia pernah main 4 hari straight 4 hari straight. pasukan yang berbeza-beza, Okay. and aku rasa mesti dia main free, orang yang bayarkan untuk dia. Bayangkan video je dah berapa, gambar pun dah berapa kan. Padang mahal. Yang kedua ni aku paling suka, kita boleh connect kan. Yang lagi best tu, si Syamil boleh berkawan dengan kau disebabkan kita yang set bola. So benda tu kita menyatukan silaturahim. Betul. Selamat kembali Vela Podcast yang dalam 3 bulan 2 bulan lebih lah menyepi. Lama. 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan lebih. 2 bulan lebih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa cerita kita ni kat mana ni? Sekarang kita berlintas langsung. Lintas langsung Lintas langsung tau. Oh. Dulu kena pegang, sekarang ada stand. Alhamdulillah. Bos setuju. Bos okey. Okay. Kita berlintas langsung di padang bola sepak. Padang. Betul-betul depan padang. Padang. Kira orang tak nampak padang dia. Aha. Sebab padang tu berada di belakang kamera ni. Belakang kamera kita. Jadi special kita punya podcast selepas ni kita akan banyak buat podcast borak-borak di padang bola sepak. Faham? Kan? Jadi kita nak panggil siapa-siapa yang teringin. Sebab macam kerap kali lah aku ulang benda ni. Orang yang tengah tengok video kita sekarang ni, yang rasa nak masuk podcast Faham? dia kata macam aku nak bercakap dia pun ataupun ada benda yang menarik dia nak share. Faham? Kan? Kita alu-alukan untuk dorang sertai kita punya podcast. Kita dah panggil dah tim sebelum ni, antaranya Happy Hour, Taro FC, Emerald. Betul. Apa lagi dah lupa dah. Itu je lah. Betul. Dan banyak sebenarnya. Ada cerita lagi. dorang yang kita dengar. Fighters One. Fighters. Topek. Lepas tu banyak lagi. Sebenarnya banyak lagi. Sebab bila kita borak dengan beberapa tim amatur pun kita dengar macam-macam cerita diorang ada. Macam-macam cerita. Betul tak? Apa yang dia buat dengan kawan dia kalau tak bayar. Main tak bayar. Tu yang paling best Happy Hour. Semua dah umur 30-an ke atas. Setiap minggu aktif. Ada yang pergi minggu ni pergi hiking, minggu ni pergi main bola, minggu ni futsal. Macam-macam sukan orang ada. Sukan. Tapi kan aku macam terfikir orang yang bersukan bola sepak ni lah Syakir. Sukan amatur. Korang lah yang tengah tengok video ni. Seminggu berapa kali kau main bola? Sebab zaman aku dulu, maksudnya zaman aku awal-awal main bola dulu, main bola di padang turf ni tak kerap. Sebab tak banyak padang yang ada. Jadi mungkin untuk kau merasa main padang turf ni mungkinlah seminggu sekali, 2 minggu sekali. Tapi bila sekarang ni kita banyak berlintas langsung di padang, kita lihat banyak player-player muka sama. Tim beza-beza, muka sama tapi main kerap sampai seminggu 2-3 kali. Faham. Jadi aku tertanya lah kan, macam berapa kerap korang kat luar tu main bola sepak turf? Seminggu sekali, berapa kali seminggu? Kita, kalau kau dekat sini, kau ada perasan beberapa player yang selalu kerap datang. Macam contoh, aku ada padang satu lagi tau yang aku kadang perasan. Brother ni dia bermain sebagai centre back. Dia a very good ball playing defender lah. Aku perasan dia pernah main 4 hari straight. 4 hari straight Pasukan yang berbeza-beza. And aku rasa mesti dia main free, orang yang bayarkan untuk dia. Sebab betul, memang cara permainan dia best, cara dia bermain pun sedap. And dia memang tinggal di kawasan tu. And aku pun tak faham macam mana dia dah berkahwin, macam mana dia deal dengan family dia, macam mana dia. Sebab aku macam aku terfikir jugalah kan, macam mana level of Maulana dia tu. Aku ingat Bob cakap dulu kan, siapa dia boleh jadi Maulana. Sebab dia orang boleh main bola sepak hari-hari. Betul. Macam engkau kena faham, sekarang ni kita bukan dekat
level pro. Betul. Yang kau perlukan hari-hari kan. Hari-hari. Tapi diorang boleh main hari-hari. Faham. So Itu dari baru segi level hobi. satu, dari segi ekonomi, dari segi fitness. Sekali main RM30. Uish. Paling mahal berapa? Korang kalau main bola sepak kat luar, berapa paling mahal kau bayar? Kau pernah berapa? Aku pernah 41. Waktu tu 13 orang dia datang. Uish. 41. Macam makan sukia tu. Betul. Weh, makan sukia kenyang balik Faham? 41 aku tak sampai lagi 40 lagi. Aku 30 lebih tu kerap. Tapi mungkin sebab aku dah biasa main. Jadi ada game-game yang ada fotografer, videografer kan. Aku dah tak ambil lah sebab aku dah biasa. Tapi mungkin ada certain orang dia looking forward kat benda tu. Faham? Main tu main. Faham? Tapi nak gambar, nak video. Jadi benda tu yang mungkin buatkan diorang jadi mahal. Kan? Sebab kau bayangkan video je dah berapa, gambar pun dah berapa kan. Padang mahal. Tapi bila cakap pasal benda tu, aku macam nak sentuh sikit pasal aku tengok sekarang banyak tim-tim community yang dah tubuh sekarang ni. Dia buat konsep yang very, bagi aku seronok sebab konsep dia macam fun football, macam main santai-santai. Dia akan kumpul dua-dua tim. Sebab bagi aku dulu nak kumpul dua tim bola sepak agak payah. Faham? Tapi sekarang ni aku tengok banyak komuniti yang buat macam tu. Faham? Dia buat dua tim bola sepak, main antara-antara diorang. Ada fotografer, ada videografer. Faham? Jadi game tu bila aku tengok, bila aku sebagai penonton aku tengok pun aku cakap best ni. Sebab bila berlaku kekasaran ke apa, diorang respect each other. Diorang macam minta maaf. Berbeza kalau yang aku tengok friendly game biasa, yang kalau tim tu terlalu kuat lawan dengan tim yang terlalu rendah, terlalu lemah. Kadang-kadang game tak balance. Faham? Lepas tu yang kuat sangat tu mempelekeh-lekehkan yang rendah. Faham? Jadi berbeza lah konsep dia kan. Macam kau pula apa yang kau nampak on side of game community? Sebab kau sendiri pun ada community juga kan. Masih ada tak community tu? Ada, cumanya kurang aktif lah. Sebab aku baru lepas pada operate. Aku perlukan tempoh rehat lah untuk sampai habis hujung tahun ni. InsyaAllah tahun depan tengok macam mana. And aku suka sebab benda tu telah menjadi salah satu asbab untuk kita berkumpul dan berjumpa kawan-kawan lama. Okay. Yang pertama. Yang kedua, aku rasa point satu ni tak payah celebrate pun tak apa, semua orang faham. Yang kedua ni aku paling suka. Kita boleh connect kan. Contoh aku kawan dengan kau. Aku dengan kawan ni. Contoh Syamil lah contoh. Aku dengan kawan dengan Syamil. Yang lagi best tu, si Syamil boleh berkawan dengan kau disebabkan kita yang set bola. So benda tu kita menyatukan silaturahim. Betul. Yang lagi best kau tahu apa? Aku pernah ada satu moment kawan tu berkena borak apa semua, dia kena buang kerja. Dia offer kawan tu dapat kerja, kawan tu boleh sambung dia punya pendapatan bulanan dia lah, bekerja macam biasa. So nampak tak? Aku rasa benda tu besar. Betul. Kita set bola, kau kenal dengan dia, kau borak ada masalah sikit, kawan ni kenal, dia tolong. Dah. Sebab dia permulaan pertamanya sebab pertama dia permulaan bola disebabkan kita yang set. So benda tu benda yang bagus lah. That's why aku cakap dekat kawan-kawan aku yang bawa tim amatur yang lain. Aku cakap, benda ni sebenarnya benda bagus. Kau menyatukan silaturahim orang kata. Kalau kau penat ke apa, teruskan je. Kita tak tahu, mungkin benda ni menjadi punca kita. Betul. Kita menyatukan apa-apa. Sebab memang kadang-kadang benda tu juga yang aku nampak in term of business networking pun benda tu boleh jadi. Betul. Macam kadang-kadang kita tak tahu. Dalam kita bermain bola sepak ni, ada orang ni buat bisnes tu, ada orang buat bisnes ni. Tapi asbab bola sepak tu je membuatkan kita berkenalan dengan bermacam-macam jenis genre dan juga bisnes yang kita boleh work on sama-sama kan. Betul. Jadi bagi aku memang bola sepak ni sebenarnya untuk pengetahuan semualah. Dia punya positif impact dekat kita sebenarnya bukan hanya pada kesihatan lah. Betul kan? Lebih pada tu lah. Connection, lifestyle, rutin. Jadi aku harap kepada wanita-wanita, aku macam awkward lagi nak biasa kan. Minta maaf kita first episode lah pakai setup ni insyaAllah. Sebab apa? Sebab kita nampak
kalau kita pakai apa setup yang kali ni, dia lebih nampak cantik dan proper. Faham. Kan? Semua aku harap satu lagi kepada yang tengok video kita ni, terutama wanita, kalau pasangan korang pergi main bola, janganlah halang. Sebab banyak gila benda-benda positif yang ada. Betul lagi? Betul. Faham. Kita boleh sihat, Faham. boleh berkenalan, peluang bisnes pun banyak. Jadi aku harap video ni korang screenshot, hantar kat pasangan korang. Kita membantu. Apa orang kata? Sebelum Maulana level apa? Sebelum Maulana. Aku rasa dia intermediate. Intermediate. Kita membantu level-level intermediate untuk menjadi Maulana. Betul. Boleh tak aku idea datang. Ni dah nak closing ke? Belum lagi. Okay. Idea aku datang, tak tahu benda ni boleh buat ke tak, tapi aku rasa macam boleh tak kita sebut beberapa team yang team besar yang betul-betul kita nak invite dia masuk dalam podcast kita secara eksklusif, dan kita mention direct terus percuma untuk permulaan. Engkau ada tak dalam idea? Aku tak tahu. Aku macam nak sebut macam engkau 3 team, aku 3 team sebagai permulaan. Alright. Tapi 3 macam banyak sangat. Ke engkau ada lagi better idea? Aku rasa macam ni lah. Aku rasa kita tengok video ni, siapa yang tengok, diorang komen team diorang nak masuk tak podcast kita. Lagi better. Jadi kita tengok team mana yang korang tag pasukan bola korang. Sebab aku percaya yang tengok ni banyak player-player yang kita panggil pelacur bola. Pelacur bola ni banyak team dia main. Kan? Jadi kita minta dia tag team mana yang dia rasa best untuk kita kupas. Sebab aku nak tahu juga kan, macam yang aku nampak beberapa team lah. Tapi mungkin bila kita punya viewers dapat tag IG team yang dia rasa best, kita boleh tengok kat situ. Kat situ kita pick up. Faham. Kan? Menarik. Jadi kita nak tengok, sebab kita bukan apa, kita nak tahu juga sebenarnya macam mana team-team amatur ni diorang survive dan apa motif utama diorang dan apa aktiviti lain. Betul. Dan satu lagi aku tadi nak tahu juga macam mana cara diorang membuat ukuah pemain-pemain dia kuat. Sebab aku ada berada dalam satu grup bola sepak yang ukuah dia sangat rapat. Boleh sebut nama? Tak perlu. Okay, faham. Sebab kita nak team tu datang nanti. Kali kau kan banyak. Banyak. Jadi diorang punya ukuah sangat bagus. Jadi aku harap dan aku nak belajar daripada otai-otai ni macam mana diorang buat benda-benda macam tu. Faham. Kan? Okay. Boleh. Jadi korang yang tengok video ni, video bukan first episode kita lah. Ni sebenarnya season kedua lah kata. Season kedua of Vela Podcast. Season kedua. Dia berwajah sama, bersetup baru. Sebab kita getting serious. Betul. Kan? Jadi kita nantikan, kita tunggu diorang punya komen-komen tu. Boleh. Kan? Jadi korang memang letak aje nama team yang korang nak, tag IG sekali lah. Kan? Okay. Jadi itu sahaja untuk kali ni. Kita bagi sikit je Season kedua. Jadi terima kasih dan nantikan episod yang seterusnya. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye-bye.